Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emery's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi kelapa jelly yang lembut dan manis. Okey, mula-mula kita sediakan dulu air kelapa. Ni ada lebih kurang 2 biji kelapa yang telah pun dibelah dan kita ambil dia punya isi. Oleh kerana isi dia tu tebal-tebal, so bolehlah potong kecil-kecil macam ni supaya senang untuk kita masukkan dalam bekas nanti. Okey, ini dia isi kelapa tadi dah pun siap dipotong. Kemudian bolehlah sediakan bahan-bahan yang seterusnya. Ni ada satu paket jelly kelapa, tapi saya akan gunakan separuh saja. Okey, masukkan 120 gram serbuk jelly tadi. Tambahkan 500 ml air kelapa muda daripada 2 biji kelapa. Kemudian tambahkan lagi 1000 ml air tapis. Okay, sukatan ni saya ikut betul-betul seperti yang tertera pada belakang paket serbuk jelly tadi. Masukkan juga 100 gram gula dan sedikit garam. Untuk jelly kelapa ni saya nak ada rasa pandan sikit. Okay, masukkan beberapa helai daun pandan. Kemudian masak dengan api yang sederhana besar. Sambil tu kena sentiasa kacau lah supaya serbuk jelly tu akan larut sepenuhnya. Okay, bila dah mendidih macam ni, kita biarkan lebih kurang 5 minit macam tu. Okay, bila dah membuak-buak tu, bolehlah matikan api dan sejukkan dulu sebelum isi ke dalam bekas. Sementara tunggu air jelly kelapa tadi tu agak suam, bolehlah susun bekas yang kecil ataupun yang besar, macam bekas dadih pun boleh. Kemudian isikan lebih kurang 1 sudu besar isi kelapa tadi. Okey, bila air jelly kelapa tadi dah mula suam, bolehlah isi sehingga penuh bekas tadi. Sejukkan jelly kelapa ni lebih kurang 1 jam bagi dia betul-betul set lah. Ataupun boleh je masukkan ke dalam chiller. Okey, ni dia jelly kelapa tadi dah pun sejuk sepenuhnya. Okay, rasa dia memang sangat sedap dan tekstur dia memang sangat lembut lah sebab dia sejenis jelly. Untuk sukatan bahan-bahan tadi, setengah paket jelly kelapa tu dapatlah lebih kurang 15 bekas. So kalau satu paket tu dapatlah 30 bekas. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi. Bye.